Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi pada malam ini siri kuliah yang tertangguh sebelum Ramadan. Jadi kita akan sambung kembali kitab kita Al-Halal wal Haram fil Islam yang disusun oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung mengikut apa yang saya tanda sebelum kita tangguhkan kuliah dulu. Muka surat 464 di bawah tajuk Membentras Tradisi dan Adat Jahiliyah. Tu Cik Nasir, betul ke tak? Baik. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita masih berada di bawah tajuk besar dia, halal dan haram dalam kehidupan umum seorang muslim. Jadi dia ada 5 tajuk perbincangan. Yang pertama, masalah kepercayaan dan adat tradisi. Yang kedua, muamalah. Dia akan bincang jual beli. Kemudian soal riba, soal insurans, soal memanfaatkan tanah terbiar. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah hiburan dan melapangkan diri. Yang keempat, hubungan sosial. Yang kelima, hubungan di antara muslim dengan bukan muslim. Jadi kita masih berada pada perbincangan yang pertama, masalah kepercayaan dan adat tradisi. Jadi masalah kepercayaan kita dah selesai, yang berkaitan dengan membentras semua kekeliruan dan khurafat. Mudah mempercayai dan membenarkan tukang tilik, hukumnya kufur. Menilik nasib dengan batang kayu yang kecil tak boleh sihir. Ini semua ni kita dah selesai. Sampai kepada tajuk yang akhir kita selesai sebelum kita tangguh dulu, menganggap sial dan celaka. Jadi di situ selesai untuk yang kepercayaan, yang berkaitan dengan kepercayaan dan i'tiqad dan juga akidah. Kita sambung pada malam ini masih dalam tajuk nombor 1, membentras tradisi dan adat jahiliyah. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, membentras tradisi dan adat jahiliyah. Siapakah jahiliyah? Jahiliyah ni berkalimah jahil, jahiliyah, al-jahlu. Jahil artinya lawan kepada ilmu, tak ada ilmu. Nak kata bodoh marah, tu tak? Nasi. Nak kata bodoh marah, jahil. Jahil lawannya ilmu lah. Siapa ada ilmu, dia tidak jahil. Siapa jahil, tak ada ilmu. Oleh kerana itu kita belajar bukan nak jadi alim sangat. Lu semua jadi alim, tak ada kuliah lah pula. Tu Munir, tak ada kuliah. Nak mengajak semua, siapa nak dengar? Jadi mengaji tu je bukan alim tu nombor 1. Dah tak boleh kita mengaji untuk menghilangkan kejahilan.
Itu tujuan mengaji, menghilangkan kejahilan. Daripada tak tahu, kita tahu. Oh, rupanya tak boleh. Aku ingat boleh. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tukar duit. Raya apa ni tukar duit. Tukar duit di bank tak boleh kita bagi duit, dia bagi duit. Tukar pesan kat member. Member kerja di bank, pesan kat member. Tolong tukar. Tapi kita tak bagi duit. Kalau bagi duit tak apa. Kita bagi duit kat dia, tolong tukar. Dia ambil duit kita, wakil kita pergi tukar dengan bank tak apa. Ni dia tukar guna duit dia sendiri. Dengan kita dia nak tukar balik malam ni solat tarawih. Nah, dia bawa lah RM300 tu. Kita terlupa. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila terlupa, kita pun tak bawa duit, dia bagi duit dia, kita tak bagi duit kita. Jadi tidak berlaku qada. Dia bila kita bagi, dia bagi, kita nak bagi duit kita. Sebab duit ni nilai dia emas, dia kena al-qabdu, dia kena la ni, bagi ambil. Bila dia bagi, kita tak bagi, kita tangguh sampai esok, tu nama dia riba. Kita tahu dulu, Allah tahu lah ngaji. Tu Nasir. Nasir lah tak buat kan. Dulu buat gitu lah. Itu tujuan mengaji, bukan nak pergi jadi alim kan. Kalau jadi boleh jadi alim tu alhamdulillah lah. Tapi kalau tak boleh, yang kata aku tak jadi alim dah, tak payah mengaji. Teruk gitu. Mengaji untuk menghilangkan jahil. Di orang-orang jahil ialah orang yang hidup ikut sejarah. Jahiliyah ialah yang hidup sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW jahil. Dan sebelum Nabi dilantik jadi Nabi. Nama dia masyarakat jahiliyah. Tidak ada ilmu Islam, tidak ada. Sebab Nabi tak mencuri. Selepas Nabi dilantik jadi Nabi, maka dinamakan zaman Islam, zaman permula Islam, zaman Islam. Zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Zaman Islam, zaman cahaya. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada kejahilan, daripada kegelapan kejahilan, ilan nur, kepada cahaya Islam. Jadi zaman jahiliyah dia punya adat tradisi dia banyak. Yang tak elok tak boleh ikut lah. Yang elok-elok tak ada hak. Maksud adat jahiliyah yang tidak elok, yang bercanggah dengan tradisi Islam ataupun hukum hakam Islam. Kalau adat dia suka bagi orang makan, tak ada hal itu. Yang tu elok. Islam suruh kita bagi makan kat orang. It'amut ta'am. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tak ada masalah. Adat dia suka bagi orang minum, tak ada masalah, itu bagus. Yang tu tak masuk dalam sini. Yang kita tradisi dan adat jahiliah yang kita nak kena benteras ialah yang bercanggah dengan agama. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati dan juga mungkin bercanggah dengan adat kita orang Melayu. Kita tak lah. Adat selagi mana tak bercanggah dengan hukum, boleh pakailah. Bila bercanggah, kita kena tolak adat, kena pakai hukum. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, itu tajuk dia. Nak mementeras tradisi dan adat jahiliah. Perangai-perangai jahiliah. Baik, sebagaimana sedia maklum bahawa Islam telah mengancam dengan sekeras-kerasnya terhadap segala jenis kepercayaan kaum jahiliyah dan upacara-upacaranya yang meliputi bahaya ke atas akal manusia, kelakuan dan tingkah lakunya. Islam juga mengancam dengan sekeras-kerasnya terhadap tradisi kaum jahiliyah yang berdiri atas asabiyah atau perkauman, membanggakan diri serta memuliakan suku kaumnya. Jadi di antara adat tradisi masyarakat jahiliyah ataupun geng zaman jahiliyah ialah dia bersifat dengan asabiyah. Asabiyah ialah dia akan sentiasa membantu kaum dia, keluarga dia, keturunan dia, ke negeri dia, ke wilayah dia, ke berkaitan dengan dia, dia akan pertahankan walaupun salah. Itu asabiyah. Dia akan sokong walaupun salah. Sebab apa? Geng dia. Tak sokong tak boleh, kena sokong sebab apa? Geng. Salah betul cerita lain. Yang penting geng. Tu jangan say. Yang penting apa dia? Pakistan. Tak boleh jangan say. Tak boleh.
Dia kalau dia betul, kita sokonglah dia, walaupun dia bukan geng kita, atau dia betul, sokong. Tapi kalau dia salah, kalau walaupun dia geng kita, kita tak boleh nak tolong, kita tak boleh nak sokong. Ni Islam tak bagi, asabiah tak boleh. Nah, membantu saudara dia, geng-geng dia, walaupun salah, walaupun melakukan kezaliman. Itu asabiah. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, ini memang budaya Arab jahiliah. Dia bermasyarakat yang bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Dia akan mempertahankan kabilah dia, suku dia sampai mati, sampai ketitisan darah yang terakhir. Sampai ketitisan darah yang terakhir, mati je lah, tak ada darah. Walaupun salah, Kih bunuh seekor unta, perang selama 10 tahun. Bodoh kau cerdik. Hak mati tu unta, bukan manusia. Bayangkan kalau anak dia mati lagu mana. Unta kabilah ni mati, dibunuh oleh kabilah satu lagi, A, contoh. Unta kabilah A mati, dibunuh oleh kabilah B. Berperang kerana unta 10 tahun. Bodoh cerdik. Tengok sini lah mengaji. Bodoh cerdik. Ni kata jahiliah, dia ta'asub. Asabiah ni ta'asub. Dengan suku dia, dengan kabilah dia akan mempertahankan, betul salah tak kira, janji geng kita. Macam tu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tiada sebarang asabiah dalam Islam. Islam tak ada benar ni, tak boleh. Nah, Islam tidak ada jenis asabiah. Perkara pertama yang dilaksanakan oleh Islam dalam hal asabiah ini ialah, sebab asabiah tak boleh, maka benda pertama hak Islam buat dengan menghilangkan segala anasir, unsur-unsur asabiah itu, serta mengharamkan kaum muslimin untuk menghidupkan bibit-bibitnya dan mengajak kepadanya. Apa-apa yang membawa kepada unsur asabiah, Islam akan basmi, Islam akan benteras. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah," atau kama qala. Maksudnya, bukan dari golongan kami, laisa minna, bukan dari golongan kami, bukan daripada umat kami. Banyaklah hadis-hadis yang jenis ni. Mana Nabi bila sebut bukan daripada golongan kami, mana hak apa yang dibuat itu bukan daripada Islam. Nah, tidak diiktiraf. Bukan dari golongan kami orang yang mengajak kepada asabiah. Mana Islam tidak ajak kepada asabiah. Islam tu kami lah. Maka Islam tidak mengajak kepada asabiah. Apa dia asabiah? Membantu geng-geng sendiri walaupun dia melakukan kezaliman. Di Islam tak ada. Bila Islam datang, dia membasmi jenis-jenis ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan daripada golongan kami juga orang yang berperang atas dasar asabiyah. Selain daripada fi sabilillah, asabiyah belaka. Kita perang ni selain daripada fi sabilillah, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Perang lain pada ni asabiyah belaka. Tidak ada, Islam tidak ada perang jenis itu. Dan bukan dari golongan kami orang yang mati atas asabiyah. Nah, mati di atas semangat patriotik, kesukuan, kebatilan, tidak ada dalam agama. Ni yang pertama yang dilakukan oleh Islam, membasmi unsur-unsur yang boleh bawa kepada asabiyah. Baik, tidak ada keistimewaan yang khusus kerana warna kulit yang tertentu atau kerana bangsa manusia yang tertentu. Tidak ada. Kamu putih, kamu hitam, sama. Kita semua daripada apa, Nabi? Daripada siapa? Adam. Yang putih, yang hitam, semua dari Adam. Mengapa berperang? Kita darinya seorang. Sambung. Mana reti Pakistan? Lawak je, saya ingat bawah kan. Tidak ada perbezaan warna kulit. Putih hitam sama daripada Adam lah kau. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana daripada umat yang satu.
daripada bangsa, daripada manusia yang satu, Adam alaihissalam, dan Adam itu juga dicipta Allah daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Tidak ada perbezaan antara bangsa, antara suku, antara kulit, tidak ada. Itu Islam. Nah, dia bukan kata saya Melayu, saya Cina, saya tidak ada. Saya Islam. Ana akhukum fillah. Saya saudara kamu dalam Islam. Tak kira lah bangsa apa. Janji dia Islam. Tidak ada perbezaan kasta di situ. Itu Hindu. Mana? Baik, tidak ada keistimewaan yang khusus kerana warna kulit yang tertentu atau kerana bangsa manusia yang tertentu atau kerana tanah air yang tertentu. Seorang Muslim tidak boleh ta'assub kepada warna kulitnya atas warna kulit orang lain. Tidak boleh juga ta'assub kerana sukunya atas suku yang lain, ataupun dari suatu daerah ke atas daerah yang lain. Tidak boleh dalam Islam macam tu. Baling ala ustaz sama ya. Nah, baling ala ustaz sama. Cuma daerah yang berbeza. Bila daerah berbeza, dia cakap pun lain segi. Sini kata pi, sana kata gi, itu je lah. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi orang ala ustaz boleh je nikah dengan orang baling tu. Beda. Pilah baling jumpa aku. Wakil kat aku pun tak apa, aku nak cari. Baling tu. Yang duk pilih geng lu ustaz, geng baling. Dia tak boleh lidah tak sama payah. Tak apa. Tak ada hal. Nah, tidak ada perbezaan. Tidak boleh juga bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat memenangkan hanya kepada kaumnya atau sukunya semata-mata dalam hal-hal kebenaran, kebatilan, keadilan dan kezaliman. Sebuah riwayat daripada Wasilah bin Al-Ashqa yang pernah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa itu asabiyah? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, apabila dia membela kaumnya, dia membela di atas suatu kezaliman. Itu asabiyah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist. Kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tak apa nak selesa. Dia terlindung kita. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu hendaklah menjadi orang-orang yang sentiasa menegakkan keadilan. Lagi menjadi saksi yang menerangkan kebenaran kerana Allah Subhanahu wa taala, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist. Kunu, hendaklah kamu semua ni jadi kunu. Kun fayakun, kun jadilah engkau. Fayakun, maka jadilah dia. Surah apa? Kun fayakun. Kalimah kun tu untuk satu. Nah, kuna dua. Kunu ramailah. Kunu, hendaklah kamu semua wahai orang beriman jadi apa? Qawamin. Qawamin satu sifat mubalaghah dalam ilmu saraf. Nah, sifat yang terlampau. Jihad satu dia qaim, yang menjalankan, yang berdiri ataupun yang menjalankan satu kerja. Sebut qawam, makna dia sentiasa buat benda tu berulang-ulang. Itu mubalaghah. Jadi agama suruh kita melakukan keadilan tu berulang-ulang, bukan sekali ya. Kali pertama hang adil, kali kedua hang zalim, tak boleh. Dia adil, sentiasa adil sampai bila-bila. Itu qawamin. Itu nama dia sifat mubalaghah, sifat yang melampau, sentiasa buat. Hang ngaji bahasa tu, nak ambil bahasa, nak ambil faham Quran tu. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka adil itu dia bukan hanya sekali kemudian tak adil, tak, berkali-kali. Kunu qawamin, sentiasa bil qisti, melakukan keadilan. Al qist, al adlu, keadilan. Syuhada alillah, menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala, walau ala anfusikum, walaupun atas diri kamu sendiri.
Adil ni apa dia? Adil wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat itu adil. Kita sebut dah sebelum daripada ini, kita ulang mula nak bagi dia ingat molek. Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempat itu adil. Contoh kita dah sebut sebelum daripada ini, letak kopiah ataupun songkok atas kepala lah. Itu adil lah. Sebab kopiah dan songkok itu tempat duduk dia kepala. Kalau kita dah duduk dalam masjid, kemudian kita pergi angkat kepala lutut pula dah. Dalam masjid jangan angkat kepala lutut. Duduk sila molek. Nah, angkat kepala lutut, ambil kopiah, tak di kepala lutut. Adil ke zalim? Zalim. Sebab apa? Sebab meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Kopiah bukan di kepala lutut, kopiah di kepala ni. Tuan-tuan dan muslimat. Jadi bila nak berlaku adil, walaupun atas diri kamu sendiri, dah kamu salah, mengaku je lah. Dah salah, mengaku je salah, tak perlu dibicarakan. Betul tak sih? Ni dia salah tapi mengaku tidak bersalah. Betul adik? Kita dengar pelik, mengaku tapi tidak bersalah. Patut mengaku ni bersalah. Tapi dia mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Sedangkan dia tahu dia salah, mengaku selesai dah. Tak payah duduk sama-sama bicara, buang masa. Tu adil. Bila dia salah, dia kata tak salah, dia zalim. Patut dia kena jadi saksi atas diri dia sendiri. Dah dia curi, orang tuduh dia curi, ya saya curi. Selesai. Adil tu. Walaupun atas kita. Nah, jadi saksi pada orang lain lagi lah. Kita tengok dia membunuh. Ya, saya tengok dia bunuh. Tak boleh tu, saya tak nampak. Saya mata saya kelabu. Itu tidak adil. Tuan-tuan, sembah yang dirahmati. Jadi, dalam Islam dia ada dua untuk mensabitkan kesalahan. Yang pertama nama dia ikrar. Ikrar ni pengakuan orang yang salah. Yang kedua saksi lah. Kalau dia sudah ikrar tak perlu dah saksi. Kalau dia tak ikrar kena ada saksi. Nah, contoh zina. Kalau penzina tu mengaku berzina, selesai. Pengakuan dia diterima. Dengan syarat akal dia waras, tidak dipaksa dan sebagainya lah. Ada syarat-syarat dia. Maka diterima. Zaman Nabi banyak sahabat-sahabat hak berzina, mengaku berzina dan Nabi hukum mereka. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, tak perlu saksi lah. Saksi ni bagi yang tak mengaku, dan ada saksi melihat, perlukan 4 saksi untuk zina, kalau zina. Nah, jadi pengakuan ikrar, mengaku sendiri kesalahan yang kita buat, itu lebih kuat daripada menggunakan saksi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka kita disuruh berlaku adil. Walaupun atas diri sendiri dah kita salah, mengaku salah. Itu keadilan yang kita lakukan atas diri kita sendiri. Kalau kita salah, kita tak mengaku, minta dibicarakan, kita melakukan satu kezaliman. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sekalipun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu, bapa kita salah, kita tetap kena hukum dia. Dah kita tu hakim, kita hakim mahkamah, bapa kita salah, dah kita cukup bukti bapa salah, hukumlah dia. Tak boleh kita lepaskan dia. Kita lepaskan dia, asabiyah. Nah, kita tidak melakukan, kita menyokong kezaliman. Dia salah tahu dah, tapi kita cari jalan untuk lepaskan dia. Itu dah asabiyah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ataupun kaum kerabat. Siapa pun, anak sendiri pun kita jatuhkan hukuman. Nabi sebut, lau saraqat Fatimah binti Muhammadin la qata'tu yadaha. Kalau Fatimah binti Muhammad, anak dia Fatimah, nak nikah dengan Ali, jika sekiranya Fatimah binti Muhammad ini mencuri, aku akan potong tangannya. Tak kira siapa. Itu keadilan. Bukan asabiyah. Islam tidak boleh asabiyah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi bila kita ni seorang hakim, kita jatuhkan hukuman mati kepada bapa kita, contohlah. Nah, bila bapa kita mati, kita tak boleh terima pusaka. Sebab kita walaupun betul memang dia salah, kita jatuh hukuman ikut kesalahan dia lah. Nah, tapi bila kita jatuhkan hukuman dia salah dan mati dengan hukuman itu, maka kita tu dikira masuk dalam bab orang yang membunuh waris. Nah, orang membunuh waris tidak dapat harta pusaka. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, nak bagi selamat, suruh hakim lain lah jatuh hukuman. Cik Zainah. Kalau kita jatuh, ayah kita bilioner pula, jenggreng, sekupang, tak dapat.
Baik bagi orang lain letak jawatan hakim tak apa. Lepas tu hakim tu letak jatuh jawatan ayah kita mati, kita tak, kita dapat harta dia 15 bilion. Mu nak jadi hakim kan nak dapat harta 15 bilion. Bagi kat Nasir hakim tu jatuh hukuman. Mu letak jawatan. Nah, ayah mati dapat 15 bilion. Kaya lagi. Macam tu. Baik, tuan-tuan. Seterusnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Baik, maksudnya jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum dah kita tak suka dia mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil. Ya'dilu. Hendaklah kamu berlaku adil. Hiya aqrabu littaqwa. Kerana keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka kita tak boleh. Dia tu siapa tak kira. Kita benci dia ke kita suka dia ke tak kira. Kita jatuhkan hukuman yang adil. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tanpa melihat kepada siapakah dia. Ayat ini berkaitan dengan Sayyidina Ali sebenarnya. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kisah yang masyhur. Kebanyakan kita pernah mendengar kisah ini. Kisah Ali dengan orang Yahudi dan juga baju besi. Ad-dir'u. Baju besi. Dalam peperangan Siffin. Nah, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, peperangan Siffin berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam perjalanan Ali nak pergi dalam peperangan Siffin, dia punya baju besi dia ad-dir'u min hadid. Baju besi dia jatuh daripada unta dia. Dia tak perasan. Selepas dia balik ke Kufah, dia melihat baju besi tadi ada pada seorang Yahudi. Yahudi ni cerita dia bukan Islam, Yahudi ya. Yahudi tu sedang duk lelong baju tu. Nak jual baju tu. Jadi Ali dia tengok baju dia kenal. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dah baju kita duk pakai, kita kenal baju kita. Kasut kita pun kita kenal. Kasut kita orang pakai ambil, kita kenal kasut kita. Walaupun kasut tu sama pattern, tapi kita kenal. Ada tempat-tempat hak kita kenal tu kasut kita. Nah, minta balik ni kasut aku ni ambil boy. Dah aku tak ambil kasut aku lah. Sudah ini. Ali pergi jumpa dia. Ali kata masa tu dia Amirul Mukminin, dia khalifah. Dia kata pada yang Yahudi itu, ini baju besi saya. Dia tak ada, ni saya punya. Ali tak ada, saya kenal baju saya. Tak, saya punya. Last sekali bawa kepada hakim. Dah dia tak nak mengaku, kata dia ambil baju Sayyidina Ali itu, bawa kepada hakim. Hakim Syurah. Nah, bawa pergi hakim. Bila Ali datang, khalifah datang, hakim nak menghakimi pun bukan sebarangan orang lah, ni khalifah ni. Islam pula, hak ni Yahudi, non-Muslim. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka berbicara. Dibicarakan. Hakim Syurah tanya, ya Amirul Mukminin, macam mana kamu boleh kata ni baju kamu? Jadi saya kenal lah baju saya. Kenal saja tak jadi. Dia kata bawa bukti, bawa saksi. Bawa saksi yang kata baju ni baju kamu. Sayyidina Ali bawa dua saksi. Dia nak dua saksi ni bukan bab zina, mana bab curi, dua saksi. Bawa dua orang saksi. Yang pertama hamba dia. Yang kedua anak dia, Husain. Bila bawa, sebab Husain, Hasan, Husain, hamba dia ni memang duk tengok selalu Ali pakai baju tu, memang baju tu baju Ali. Bawa dua saksi, hamba seorang, anak dia seorang, Husain. Hakim Syurah kata apa? Wahai Ali, saya boleh terima saksi dari hamba kamu ni, tapi saksi anak kamu Husain saya tak boleh terima. Saya tak boleh terima. Sebab takut jadi asabiah je lah. Dah anak dengan bapak, takkan dia tak kata ni hak bapak dia. Dia nak elak yang tu. Dia tak boleh terima. Ali pun rasa nak marah. Nah, sebab dia tak ingat ni. Apa dia Hasan Husain ni adalah
penghulu pemuda syurga. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, innal Hasan wal Husain sayyida li syababil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain merupakan penghulu, kedua-duanya penghulu pemuda Islam dalam syurga. Tak terima syahadah dia, tak terima saksi dia, syurah berkeras, dia tak boleh terima. Ali nak bawa seorang lagi Hasan, Basri tak ada lah. Hasan anak tak boleh. Hakim Syurah tengok dia hakim, walaupun hak dibicarakan itu adalah pemimpin dia, khalifah dia, Ali, dia tetap dengan dia punya keputusan, tak boleh. Bila tak boleh, tak ada dah lah saksi lain. Yang nak mengecam baju itu hanya anak dia dan juga hamba dia duk tengok hari-hari. Cik Nasir duk sibuk capati nak tengok sana. Relax lah, capati tak ada dah sebut pi lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka Ali pun walaupun dia seorang pemimpin tertinggi, khalifah, tapi prosedur itu dia kena akur. Dah dia rumit sangat prosedur itu, dia kena akur, dia tak apalah kalau macam tu. Dia pun kata pada Yahudi tadi, ambil lah baju tu, hang punya. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka Yahudi ni dia tengok gitu, dia tahu baju tu baju Ali pun. Tetapi orang Ali tidak ada saksi yang kuat selain daripada anak-anak dia. Dia tak boleh nak berhujah di situ. Maka menang dia. Bila menang dia dan dia tahu baju tu baju Ali, dia rasa sesuatu yang hebat ada pada Islam. Walaupun dia bukan Islam dan dia tahu itu bukan baju dia, memang baju Ali, tapi Ali itu Amirul Mukminin, kalah dalam perbicaraan. Hakim tu pula Islam, tak memenangkan pula khalifah dia sendiri. Ini satu kepelekan. Keadilan yang ada dalam Islam yang dia nampak dengan mata kepala dia. Dia bagi balik baju tu. Kata ambil balik, ini memang baju tuan. Lepas dia bagi baju, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dan dia masuk dalam peperangan dan dia mati dalam peperangan. Yahudi tadi. Itu nak cerita, nak cerita yang kata Islam tidak boleh ta'assub. Dia kena bicara dengan adil. Dah tak cukup saksi, tak boleh Hakim tu walaupun dia tahu benda tu, tapi dia tidak ada saksi dan bukti kukuh, dia tak boleh menjatuhkan hukum berpandukan apa yang dia tahu. Dia mesti berpandukan bukti dan saksi. Itu dalam mahkamah. Walaupun dia tahu benda tu, tahu dah, tapi tahu itu tak boleh nak jatuh hukum. Dia kena ada saksi dan bukti. Ini agama. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil. Walaupun dia Yahudi, tapi dah kita tidak ada saksi, tidak ada bukti untuk menuduh dia, maka kita tak boleh hukum dia. Kalau kita hukum dia, maka kita tidak melakukan keadilan. I'dilu, kata Allah, berlaku adillah kamu. Ia aqrabu littaqwa, dia hampir kepada takwa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, seterusnya Nabi SAW telah membetulkan maksud ungkapan berikut yang telah tersebar luas di zaman jahiliyah, iaitu unsur akhaka zaliman au mazluman. Maksudnya, bantulah saudaramu apabila dia menganiaya, dia melakukan kezaliman, bantulah dia. Au mazluman, ataupun dia dianiaya, dia dizalimi, maka dua-dua suruh bantu. Yang menzalimi pun disuruh bantu, yang dizalimi pun disuruh bantu, disuruh tolong. Jadi bunyi pelik lah sikit. Nah, dia perlukan kepada pencerahan. Macam satu hadis Nabi sebut, al-qatilu wal maktulu finnar. Lebih kurang ni ke? Al-qatil, orang yang membunuh, wal maktul, dan yang kena bunuh, finnar, kedua-duanya masuk neraka. Ada satu kepelikan di situ, sahabat-sahabat pun pelik. Tanya, kenapa yang dibunuh kena masuk neraka juga? Yang membunuh masuk neraka tu jelas. Dah dia bunuh orang, masuk neraka tu jelas. Tapi kenapa yang kena bunuh juga kena masuk neraka? Ni pelik, di sinilah kepelikan. Maka sahabat tanya Nabi, sebab apa jadi gitu? Kami tahu yang membunuh tu masuk neraka, okey, tapi yang kena bunuh, kenapa dia juga kena masuk neraka? Hak ni perlu pencerahan. Bila tak faham, tanya.
Bila kita rasa keliru, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jangan kita buat keputusan sendiri. Dia ni tak betul kok. Sudah. Yang tak betul tu kita kata dia tak betul dengan kejahilan yang kita ada, kita menghukum orang tu kata tak betul, sedangkan dia betul, kita tak betul. Kita ambil kayu ukur mana? Kita pakai kayu ukur mana? Alat mana? Ilmu mana nak hukum dia salah? Kita tidak ada alat untuk kita ukur untuk hukum dia salah sebab kita jahil. Tanya. Sahabat-sahabat tanya, kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka? Nabi kata yang kena bunuh itu juga berusaha untuk membunuh. Nah, dia bila berlawan, maksud mereka lawan, nak ambil pisau seorang, ambil parang seorang. Dia hak pakai pisau pun nak cuba bunuh, hak pakai parang pun cuba nak bunuh. Yang pakai pisau, lah kali hak pakai pisau dia boleh lempak cung lekat sini. 6 jahanam kan? Cepat dia lah. Dia ambil kecil, bila parang terberat nak angkat, dia cung gitu kan. Mati. Jadi dia walaupun dia terbunuh, dia juga ada usaha nak bunuh. Tapi dia lambat sikit, dia tak sempat, dia mati dulu. Jadi dua-dua ada niat nak bunuh antara satu sama lain. Sebab tu dua-dua tu kena masuk neraka. Lagu tu bukan lagu ni. Tu kena tanya, orang tak faham. Ini tambah juga unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantulah saudaramu apabila dia menzalimi, dia menganiaya atau teraniaya. Jadi nak faham ke mana? Jadi sahabat-sahabat pelik lah. Jadi ungkapan yang sama ini disampaikan pula kepada para sahabatnya, sahabat Nabi. Setelah mereka beriman dengan Islam, iaitu dengan tujuan untuk mengubah maksudnya yang lahir itu kepada maksud yang lain, sehinggalah mereka berasa takjub. Lalu mereka pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, haza nansuruhu mazluman, fa kaifa nansuruhu zaliman. Dia bertanya. Qala tamna'uhu minaz zulmi, fadzalika nansurulah, atau kama qala. Hadis Al-Bukhari. Maksudnya, hai Rasulullah, dalam hal begini memanglah kami membantunya bila dia teraniaya. Kalau dia kena zalim, kami bantu dia. Tetapi bagaimana pula kita mesti membantunya dalam keadaan menganiaya? Kalau dia zalim, nak bantu ke mana? Itu persoalan. Nah, yang dizalimi kita bantu, tapi yang menzalimi itu kita nak bantu ke mana? Tanya soalan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu menahannya daripada membuat penganiayaan itu. Itulah yang dikatakan membantu. Nah, jadi kita usaha nasihat jangan buat kita ada. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, bila dia nak buat kezaliman, kita tahu, maka kita kena berusaha menahan dia, mencegah dia, nasihat dia jangan buat benar tu. Dia ni nak ceraikan bini dia. Hidup nak minta maaf, hidup tak nikah lagi. Hak ni yang nikah dah ni. Nak ceraikan bini. Jadi bini tu tak salah apa-apa, tidak ada sebarang kesalahan. Isteri yang jahat, yang nusyus, sunat kita cerai. Nusyus, dia apa pun bantah belakang. Dia apa arti kita jadi suami dia? Suami ni dia kena ditaati oleh isteri. Dia suruh perkara-perkara yang tidak bercanggah dengan agama, dia kena ikut lah. Tiba-tiba suami suruh benda hak tak canggah dengan agama, dia larang semua. Jadi apa artinya kita jadi suami kalau bini lagu tu? Nah, maka sunat kita cerai, dapat pahala. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, walaupun abghadul halal indallahi talaq, perkara halal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala ialah cerai. Cerai itu halal, harus. Nah, tapi benda tu Allah tak suka sebab dia boleh merosakkan rumah tangga. Islam membina masjid, kita pergi rosak masjid, robah masjid. Jadi sebab tu Allah tak suka. Tapi tidak ada penyelesaian, maka bolehlah cerai itu. Lebih-lebih lagi isteri itu nusyus yang suka membantah, maka sunat cerai. Hak tadi ni nak cerai bini, hak bukan kata nusyus, bini yang taat, setia. Tak pernah lawan walau sepatah. Walaupun suami ni jenis garang, jenis yang panggil bekeng, tapi dia boleh duduk dengan suaminya sampai puluhan tahun, dia tahan. Tiba-tiba suami nak cerai, cik Nasir pergi jumpa lalu.
Ha. Bila dia ceraikan isteri tu satu kezaliman. Buat kerja tak kena tempat lah tu. Kalau hang cerai isteri yang nusyus tu tak apalah, kena tempat, tu tidak zalim. Ni isteri elok tak elok hampir cerai, dia buat apa? Pergi tegah dia dengan cerai. Hang nak cerai juga, bagi menikah dengan aku. Tu Fidah nak bini orang. Bini orang tak boleh nikah, janda tak faham. Pergi nasihat. Cegah dia jangan buat. Itu nama dia menolong. Geng tak datang solat Jumaat, satu kezaliman, dosa pula. Dosa besar pula. Solat Jumaat ni wajib. Dah kita tahu dia tak pergi, dia zalim lah. Nah, dia bukan dizalimi, dia sedang menzalimi diri dia sendiri. Maka kewajipan kita nasihat. Bagi nasihat. Bila nak pergi masjid? Lepas Covid ni tak nampak muka ni. Sebelum Covid ada. Lepas Covid tak ada. Nasihat, tu nama dia, cegah dia. Nah, ajak dia kembali semula ke masjid. Itu nama dia. Kita mencegah manusia yang melakukan kezaliman, sama ada atas diri dia sendiri ataupun atas orang lain. Kena nasihat, kena cegah. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, termasuk yang unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudara kamu yang dizalimi dan juga yang menzalimi. Baik, di sini jelaslah bagi kita bahawa ajakan kaum muslimin kepada asabiyah atau fanatik perkauman atau kedaerahan, seperti berkata aku dari bangsa ini atau mengatakan aku dari kaum ini dan sebagainya, semua ini adalah amalan kaum jahiliyah yang dilarang sama sekali dalam Islam. Islam tidak mengakui apa-apa bentuk sekalipun kepada akidahnya dan tidak mengutamakan apa ikatan pun selain ikatan ukhuwah Islamiyah. Dan tiada perbezaan antara iman dan kufur. Orang kafir yang memusuhi Islam, kafir harbi, adalah musuh setiap orang Islam, orang Muslim. Meskipun dia berjiran dan senegara dengannya, ataupun salah seorang dari kaum bangsanya sendiri, dari bapa atau ibu yang sama. Bila dia kafir harbi, dia musuh semua orang Islam, termasuk kita. Walaupun si kafir harbi itu bapa kita, walaupun si kafir harbi itu adik kita, walaupun si kafir harbi itu ialah saudara kita, maka kita tidak boleh nak bersifat asabiyah. Tak boleh. Dia musuh, tak boleh buat dia kawan. Walaupun adik-adik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. صدق الله العظيم. Maksudnya engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka ataupun keluarga mereka. Tak boleh kita ada kasih sayang. Nah, sebab dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasul, tak boleh baik. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai orang-orang yang didampingi jika mereka memilih kufur ataupun kafir dengan meninggalkan iman, meninggalkan Islam. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Nah, secara ringkaslah berkaitan dengan asabiyah yang tidak boleh ada, tidak boleh wujud dalam Islam, kerana Islam membasmi sifat-sifat seumpama ini. Jadi insya-Allah minggu depan, bulan depan, hari Sabtu ni, nah, kita akan sambung sikit lagi, satu tajuk lagi untuk kita habiskan sebelum kita ada dua lagi lah. Tiada perbezaan yang diambil kira dari aspek keturunan dan juga warna kulit. Ini nama dia antara dua darjat. Tengku Mukhrij dengan siapa? Tengku Mukhrij dengan siapa? Confirm tak tengok filem antara dua darjat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi selesai ya.
Pada malam ini kita sambung hari Sabtu ni insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.